dalam masyarakat Felda yang begitu ramai, generasi baru, tentulah dapat berbagai-bagai bakat yang ada dalam diri setiap daripada anak-anak muda Felda itu sendiri. Menjadi hasrat khususnya Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan juga Menteri Felda untuk kita mencari bakat-bakat yang terdapat di kalangan anak-anak muda ini untuk kita ketengahkan. Bakat-bakat ini seperti yang lain-lain bakat juga mestilah dicari dan diasah supaya bakat ini boleh menjadi baik dan ianya menjadi boleh menupa kejayaan bagi mereka yang terlibat dalam mana-mana bakat yang hendak kita ketengahkan. Salah satu daripada ialah Kaprik ini. Jadi kita lihat memang anak-anak muda hari ini bukan saja di Felda, malah di kampung tradisional, di kawasan bandar, memang meminati motosikal. Jadi kita ni dalam usaha kita untuk mencari bakat. Yang kita dapati ada berminat dalam sukan motor. Jadi kita perkenalkan kepada anak-anak kita di Felda dan kita buat percubaan ke semua wilayah, di mana setiap wilayah kita ada buat pertandingan. Dan saya ingat masa kita lancarkan di Jepur, anak-anak kita ni tak tahu apa, tak ada basic langsung. Hanya dia pergi briefing, hanya beberapa minit, tetapi disediakan pakaian seperti yang mereka pakai sekarang untuk jaga keselamatan. Dan itu pun mereka telah berjaya menunggang motor ini dengan begitu baik sekali. Akhirnya seperti yang disebut oleh Datuk Amir sebentar tadi, dalam masa 8 bulan dapatlah kejayaan-kejayaan yang telah disebut dengan trofi-trofi yang dapat kita lihat sebentar tadi. Dan akhirnya penamat daripada Kaprik ini dia perlis, maka kita dapat menjadi tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Jadi tanya kepada sebenarnya mengasah bakat ini memerlukan suatu usaha yang begitu tersusun, sistematik. Kalau tidak bakat ini tak dicongkel seperti saya sebut, tak kita asah, dia hilang begitu. Sebab zaman sekarang ni, sebab kita ada kemampuan, negara kita ada kemampuan, Felda Pesisir sepanjang ada kemampuan untuk meneliti bakat. Dahulu kita tidak ada. Kalau kita lihat di rancangan-rancangan Tanah Felda yang tuan-tuan sebagai generasi pertama dahulu, memang banyak bakat, tetapi peluang mereka tidak ada, disebabkan mereka lebih tertumpu untuk menyara hidup dan menjaga kebun.